Haha guys, kembali lagi. In this video kali ni ada satu soalan saya nak jawab daripada pelanggan kita. Dia cakap, Abang Zul, saya ni baru je beli kereta. Saya dah beli lebih kurang hampir sebulan. Tetapi bang, hari ni bila saya nak servis, saya tak cari mileage, saya tak jumpa bang. Boleh tak abang ajar saya macam mana nak tengok mileage pada X50 yang baru ni? Itu soalan dia. Jadi macam mana kan? Tengok video ni sampai habis. Jangan lupa like, comment and share. Tolonglah guys, support saya. Pastikan video ni FYP sampai kepada semua pemilik X50 yang baru ataupun yang bakal memiliki X50 baru. Tengok sampai habis. Okay guys, so inilah cara dia. Macam mana kita nak tengok odometer ataupun mileage pada kereta X50 flagship, premium ataupun executive. Cara dia sama saja. So ini salah satu contoh combination meter. Korang nampak tidak ada mileage yang boleh kita nampak dekat sini. Odometer tidak ada. So macam mana nak setting dia? Pertama korang pergi dekat bahagian yang macam buku nota ni. Korang tekan dulu bahagian ni. Kemudian korang akan nampak dia naik lambang yang tepi tu. Okay? Nampak dia naik tepi tu, korang tolak naik atas, tolak ke bawah. Okay, untuk tengok odometer tolak sampai jumpa vehicle status. Okay, nampak? So dah timbul vehicle status. Dekat sinilah letaknya odometer, mileage perjalanan kita. So kalau korang nampak kat situ, odometer dia 1707 km perjalanan untuk kereta X50 ni. So korang boleh cuba dekat kereta korang. Mana yang tak tahu tu boleh try. InsyaAllah semoga bermanfaat. Dan pastikan kalau korang nak servis, tengok dekat stiker ini sama ada tarikh sampai dulu ataupun mileage sampai dahulu. So whichever come in first, pastikan jangan lewat servis untuk jaga korang punya warranty. Semoga bermanfaat. Tolong saya like, comment and share. Jumpa nanti the next video. Bye bye.